Kenapa tuan? Untuk korang yang Kita baru tak kat pernah channel cerita lah ni, kenapa jangan tu. lupa Tapi yang tekan korang boleh tahu Kak Kiem tak jemput Nona. bell. Itu saja Kak Kiem yang cakap. Macam mana hubungan sekarang? Hubungannya macam mana? Sebab sebelum Usahawan sensasi Liana Rosli mengakui hubungan dengan Kak Nona kembali renggang dan memilih untuk tidak menjemput wanita itu ke rumah terbuka Aidilfitri anjurannya di The Urban Kuala Lumpur pada malam Jumaat. Kata Liana atau mesra disapa Kak KM 45 tahun, keputusan itu dibuat susulan isu melibatkan anak saudaranya yang sehingga kini masih dalam siasatan pihak berkuasa. Saya memang tak jemput dia. Sebelum ini kami sudah berbaik semula, namun apabila timbul isu berkaitan anak, saya tidak menyokong tindakannya dan memang tak nak jumpa dia. Saya juga tidak mahu mengulas lebih lanjut kerana perkara ini telah menjadi kes polis dan melibatkan hal keluarga mereka, katanya. Berkongsi lanjut, Kak KM berkata dia tidak dapat menyembunyikan perasaan marah apabila anak saudara datang mengadu kepadanya mengenai apa yang berlaku. Malah dia sudah menganggap mereka seperti anak sendiri dan percaya dia tidak menipu. Sebenarnya semua bermula apabila anaknya datang berjumpa saya dan mengadu. Saya jadi geram kerana saya menganggap mereka seperti anak sendiri. Memang saya ambil berat tentang mereka, pada saya tidak mungkin anak-anak itu menipu. Mereka bukan jenis yang bersosial, jadi untuk tiba-tiba mereka reka cerita, bagi saya itu sangat tidak munasabah, ujarnya. Dalam pada itu, Kak KM turut menegaskan soalan keselamatan dan maruah kanak-kanak tidak boleh dipandang ringan, lebih-lebih lagi apabila ada segelintir pihak yang mengaitkan isu tersebut terjadi disebabkan cara pemakaian mangsa. Tidak kira sama ada anak sendiri atau anak orang lain, cara pemakaian seperti memakai skirt pendek atau berpakaian terdedah bukanlah alasan untuk kita atau sesiapa melakukan perkara tidak baik terhadap mereka. Apapun yang berlaku, perkara seperti itu sama sekali tidak boleh diterima kerana ia adalah satu jenayah, jelasnya. Sebelum ini, hubungan Kak KM dan Kak Nona pernah dilaporkan dingin, namun mereka dilihat kembali berbaik pada bulan Ramadan selepas berkongsi video bersama di Instagram. Bagaimanapun, hubungan tersebut kembali keruh apabila timbul isu melibatkan dakwaan kes cabul berkaitan anak Kak Nona yang didakwa dilakukan oleh orang terdekat. Malah sebelum ini, M-Star turut melaporkan bekas suami Kak Nona, Pak Eddie, mendakwa 2 daripada 3 anak mereka mengalami trauma dan kini memerlukan bantuan pakar psikiatri. Difahamkan laporan polis telah dibuat dan kes berkenaan masih dalam siasatan pihak berkuasa. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe, Dia susulan dengan kes yang sekarang ni tengah bercakap pasal